Orang yang hidup atas muka dunia, duduk dalam majlis ilmu, selalu wuduk ada, selalu wuduk ada, selalu wuduk ada. InsyaAllah dalam kubur esok dia akan masuk ke dalam taman syurga juga. Kalau dunia tak pernah mengaji, sibuk kerja, tak pernah mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana dalam kubur dia apa kita tak tahu. Auzubillah. Jadi kita kena fikir sebelum daripada nak pergi ke perjalanan jauh lagi tu, kubur tu masalah. Kubur kita agak-agak macam mana, mati kita macam mana. Kalau abang kita baik, orang pakat baca Yasin tu. Baik yang mati Yasin tengah dia baca mati husnul khatim. Ada setengah orang dia mati terjung tu, bergelut seorang-seorang, tak ada Yasin apa. Golongan keluarga, masyarakat yang jahil. Ada main handset, ada tengok TV, dia tak ditolong, dia bergelut seorang-seorang. Tapi kalau seorang tu dia nazak dalam keadaan Yasin dia baca, umpama orang yang tenggelam, ada tempat bergantung, tempat nak berpaut, akak ke apa ke. Tapi kalau nak mati tak dibacakan Yasin, tempat nak put tak ada, tenggelam seorang-seorang. Jadi ketika tu syaitan lah yang bekerja paling keras. Dia nak buat apa? Dia nak mengeluarkan kita daripada Islam. Auzubillah tadi. Bergeluk sungguh pasal dia nak bagi ramai kawan dia dalam neraka. Sebab tu kita ni kena lazimkan sugi. Sugi ni akan mengingatkan kita untuk mengucap la ilaha illallah ketika kita nak mati esok.